Tahun ni adalah tahun ke-50 50 tahun ulang tahun kita memulakan perkhidmatan transplant buah pinggang di Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi kita di podcast Doktor Cakap, di mana kita nak kupas tentang topik kesihatan dan perubatan yang dekat dengan kehidupan kita. Saya Dr. Atika dan hari ini partner saya. Saya Dr. Wahida. Saya bukanlah medical doctor tapi hanya pensyarah. Okey, tak apa. Dr. Wahida, benar tak register sebagai penderma organ? Setakat ni belum. Okay, to be honest. Okey, tak apa. So, kenapa saya tanya? Sebab hari ni kita nak kupas satu topik special tentang derma buah pinggang atau renal donation. Okay, did you know that in Malaysia more than 16,000 lebih 16,000 orang yang still waiting untuk renal transplant, tapi each year only a small number of donations. Okay, so hari ni kita nak kupas tentang proses, kenapa masih ramai teragak-agak untuk derma organ. Okay, so kita ada special guest. Kita bawakan anda pakar urologi Dr. Vijayan. Assalamualaikum. Hai Dr. Vijayan. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Nama manja Dr. Vijay Ya, boleh panggil saya Vijay, senang saja. Macam berjanji pula semua purple hari ni. Okay, Dr. Vijay, a little bit about yourself. Okey, saya ni pakar urologi pada asasnya, tetapi bidang yang saya banyak terlibat in the last 8 tahun lah is pemindahan buah pinggang. So sebelum ni saya bekerja di Hospital Kuala Lumpur sebagai pakar urologi dan pemindahan buah pinggang, dan saya baru keluar dan masuk ke swasta lah dalam 3 bulan lepas. I see. Okay. Okay, so kita terus kepada topik hari ni, Dr. Vijay. Boleh. Untuk kepada orang awamnya, apa sebenarnya maksud pemindahan ataupun pendermaan buah pinggang ni, dan adakah ia akan gantikan sepenuhnya fungsi buah pinggang yang asal? Okey, pemindahan buah pinggang ni satu proses di mana buah pinggang baru dimasukkan kepada penerima. Penerima ni mengalami kegagalan buah pinggang. Itu tujuan dia. Dan kalau dikatakan adakah dia akan menggantikan fungsi buah pinggang sepenuhnya, kalau ikut sebenarnya tidak. Dia menggantikan kebanyakan fungsi asal, tetapi ada beberapa fungsi seperti dari segi fungsi hormon, dari segi untuk menaikkan darah, yang tu mungkin tidak sepenuhnya. Jadi ada juga keperluan untuk ubat tambahan selain daripada pemindahan buah pinggang untuk membantu dia mengalami kehidupan normal. Okay. Apa menyebabkan punca utama seseorang tu terpaksa menerima buah pinggang yang lain? Ada yang cerita sebab kerosakan lah kan? Okey, kebanyakannya adalah disebabkan oleh kerosakan buah pinggang. Now, kalau kita cakap end-stage renal failure ni, banyak sebab dia. Yang kita tahu dekat Malaysia ni kebanyakannya adalah kencing manis. Of course, termasuk dengan triad darah tinggi lah, dan of course obesity lah. Semua ni adalah faktor-faktor yang berkaitan. Tetapi ada juga segolongan lain yang besar juga yang mengalami masalah immune problems, macam SLE, systemic lupus, okay, ataupun IgA nephropathy, di mana benda-benda ni adalah penyakit-penyakit yang berkaitan directly dengan buah pinggang itu itself, dan menyebabkan buah pinggang tu dari jangka masa yang semakin lama tu dia semakin merosot fungsi dia. Akhirnya memerlukan dialisis ataupun pemindahan buah pinggang. So jadi pesakit-pesakit yang memang ada kegagalan buah pinggang, daripada pendapat Dr. Vijay itu, adakah better untuk mereka-mereka ni membuat terus pemindahan buah pinggang daripada menjalin dialisis sepanjang hidup? Oh ya, saya sangat setuju kalau dia boleh mendapati melalui proses pemindahan buah pinggang ni. Sebab benda ni kita panggil preemptive transplant. Kalau cari dalam Google, dia akan jumpa preemptive transplant ni. Preemptive transplant ni adalah di mana kita membuat pemindahan buah pinggang ni
sebelum mereka menjalani dialisis. Dan biasanya kita sediakan perkhidmatan ni untuk mereka-mereka yang masih tidak memerlukan dialisis, tetapi mereka pada tahap kita ada staging dia, CKD staging atau EGFR, dia ada kiraan dia. CKD 4 dia belum masuk CKD 5. CKD 5 ni di mana dia memerlukan dialisis. Dia borderline, dia masih tidak memerlukan dialisis, dia masih sihat, dia ada penderma yang sedia ada, dan kita akan buat workup semua dan kita akan cadangkan kepada mereka, you belum masuk ke CKD 5, belum start dialisis, baik you buat transplant you. Dan kalau kita tengok statistik dia, kemungkinan besar atau kebarangkalian besar dia punya buah pinggang tu boleh tahan lama dalam keadaan macam tu lagi tinggi daripada you buat selepas dia start dialisis. Tapi itulah doktor, nak menderma buah pinggang ni, saya rasa masa saya kecil-kecil dulu pun pernah dengar saya salah seorang pesakit tu dia terpaksa cari buah pinggang di negara lain. Jadi macam mana, I mean, yes, kita semua nak rawatan, but rawatan yang satu ni adalah getting other people's punya organ. Betul. So macam mana doktor nak educate out there yang donate your buah pinggang is okay? Okay. So memang benda ni kita dah buat. Okay, tahun ni saya just share kat sini tahun ni adalah tahun ke-50 50 tahun ulang tahun kita memulakan perkhidmatan transplant buah pinggang di Malaysia. Okay. So 50 tahun kita dah tengok kita tengok ada ke perubahan banyak tak banyak jugalah. Okay. Memang macam isu penderma tidak cukup ataupun was-was tentang pendermaan ni memang masih wujud, tetapi dia ada dua proses lah. Satu, pendermaan semasa hidup, di mana saudara mara atau yang tersayang ingin mendermakan buah pinggang dia kepada anda. Okey, itu satu. Itu yang kita banyak buat dekat Malaysia. Satu lagi yang sebenarnya rakyat Malaysia boleh buat adalah menjadi penderma lepas kematian. Okey, atau deceased organ donor. Okey, dan anda hanya perlu melafazkan ikrar dan sign up untuk jadi organ donor. Benda ni adalah sesuatu yang tak susah, senang nak buat, tetapi banyak mitos, banyak kekeliruan, banyak kesangsian yang ada di kalangan rakyat yang kita masih tengah cuba atasi. Itu yang menyebabkan masalah kekurangan penderma selama. Dan terpaksa ada setengah-setengah orang ni yang pergi ke luar negara untuk membeli buah pinggang. So doktor cakap tadi mitos tadi tu, boleh doktor rungkaikan sikit mitos apa yang telah menghantui kita semua untuk menderma buah pinggang? Okey, yang kita dengar selalu lah yang sebelum ni adalah dari segi agama, keagamaan. Okey. Ya, betul. Dan benda ni sudah dibawa untuk dibincang dekat Majlis Agama Islam, JAKIM, dan fatwa sudah dikeluarkan yang sebenarnya pendermaan ni adalah harus. Okay? Dan digalakkan. So, benda ni dah ada. Dan saya rasa pada khutbah sembahyang Jumaat selalu benda ni diulangi. Diulangi. Dan nak kata langsung tak ada perubahan, tidak ada perubahan. Ada yang nampak semakin meningkat. Tetapi yang kita nampak sekarang, penderma sudah sign up sebagai penderma. Okay? Dia rakyat dah sign up jadi sebagai penderma. Tetapi bila sesuatu yang tidak diingini berlaku pada dia, family tidak mengetahui apa keinginan dia. Dan bila family tak tahu, masa dia ke ICU, dikenal pasti sebagai penderma, memang tugasan doktor yang menjaga tu adalah untuk tanya family, adakah anda mengizinkan? Dia memang sign untuk jadi penderma, adakah anda mengizinkan? Tapi family tak tahu. Family tak tahu, dia kata tak boleh. Okey, ini yang kita banyak lihat. Okey, dan so benda yang kita boleh buat sesuatu simple. Kalau sign up sebagai penderma, bagi tahu family. Saya dah sign untuk jadi penderma semasa kematian. Bagi tahu family, tolonglah hormati ikrar saya.
Yeah. Tapi Lepas kita sign tu kita dapat card kan, Dr. J? Yes. Then we can put inside our... Boleh. Dulu ada kad, sekarang kalau tak ada kad pun you pakai MySejahtera, I see. dalam sana pun dah ada dah. I see. Okey. Tapi doktor, kalau kita decide nak derma, dia umpama macam sebelum kita meninggal, kita mewasiatkan something. Yeah. So kalau macam harta benda pun kita boleh wasiat, dan bila meninggal tu orang tak boleh kacau ke ubah ke apa, bukankah organ pendermaan organ pun tak boleh buat macam tu ke? So dari segi undang-undang belum lagi. Dia mengikuti apa yang kita ada. So kita tengah dalam proses untuk cuba mengubal undang-undang tu, tapi proses dia lama lah. Dan banyak rintangan yang kita hadapi lah untuk membantu proses ni. Tetapi benda ni macam you tanya, dia kata lah, ya, kita mewasiatkan. Maksudnya kita menghormati tu. Tetapi dari segi undang-undang tak ada apa-apa yang menyatakan you mesti ikut. Tak semestinya. Okey. Alright. Okay, nak lari sikit Boleh. Kalau kadang-kadang kita buat medical check up kan, lepas tu kita pun dapat result. Kadang orang panik, buah pinggang, kalau doktor kata buah pinggang awak ada sedikit rosak, panik kan, jadi panik. Betul. So apa tanda-tanda awal untuk kita peka ada kegagalan buah pinggang? Okey, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kegagalan atau kerosakan buah pinggang ni, kebanyakan mereka tak ada tanda-tanda awal. Dan itu yang menyebabkan ramai orang panik. Sebab sekarang kan orang pergi untuk medical check up sekali. Betul. Tiba-tiba nak cakap, oh ni nampak ada protein dalam kencing, oh nampak ni, nampak tu. Semua orang dah lah ada Google sekarang kan. Letak dalam Google, terus doktor Google, okey. So Doktor ChatGPT lah. Doktor ChatGPT sekarang betul. So benda ni yang menyebabkan ramai orang pasrah, risau. They get excited for the wrong reasons. Okay, so nak kata ada tanda awal? Not really, tak ada. Tetapi apa yang kita boleh buat? Okay, now apa yang setengah orang kata, kalau you nampak buih dah air kencing, okay, kalau you rasa letih selalu, okay, now itu sebab adanya pemeriksaan tahunan berkala. Berkala. Okay, pergi check up. Okay, dan kita tengok. Dan kalau ada pun, okay, bincang dulu dengan doktor you. Okay, kalau perlu memang dia akan tengok creatinine. Dia bukan sekadar tengok protein dalam air kencing. Protein air kencing pun kadang-kadang boleh jadi sebab hari sebelum tu you makan steak ke wagyu ke apa ke, so heavy protein intake. Esok hari you pergi check up, tengok ada protein. So jangan terkejut terus lah. Alright, so secara tak ada tanda-tanda awal. Most of the time kalau benda ni berlaku sehingga tahap you memerlukan dialysis tu, that means kaki dah start bengkak, air kencing start berkurangan, okay, mungkin nampak kencing berdarah, banyak benda. Tapi yang tu dah lewat sangat. I see. Early stages tu tak nampak sangat. Yang tu kita akan pantau. Yang lebih kepada kontrol adalah untuk pastikan kencing manis dah tinggi. Yang tu semua tu dijaga. So banyak perkara disebabkan oleh nak kena tengok ada kencing manis ke tidak, Betul. Blood pressure okey ke tidak. Betul. So jadi sebab topik hari ni lebih kepada macam kalau dah kena sakit buah pinggang sampai memerlukan pemindahan organ. Tapi untuk yang masih lagi selamat, apa nasihat doktor lah untuk orang awam di luar sana, tak kira lah umur, kalau macam dah elderly ke ataupun muda, macam mana tu? Okey, dia macam ni. Kalau you memang ada, macam saya kata tadi, ada stages untuk CKD ni. Selagi you tak sampai stage 4, stage 5, you're okay. Kalau you masih dalam stage 2, stage 3 ada 3A, 3B tu, you dah ada kerosakan buah pinggang. Tetapi you kena berjaga-jaga. Kalau tak pernah exercise, kalau tak jaga kencing manis you, kalau tak jaga darah tinggi you masa tu, betul-betul start lah. Betul-betul start. Ambil ubat yang ikut waktu. Jaga pemakanan. Buatlah exercise. Minum secukupnya. Okay. Setengah orang mungkin dia bernasib baik jika dia ambil langkah-langkah ni dan dia punya tahap kerosakan buah pinggang tu terhad dulu. Okay. Dia boleh kontrol lagi lama, tak perlu buat apa-apa. Yes. Delay sikit. Boleh delay. So itu dia. Dia balik kepada masalah asal. Okay. Okay, so next question adalah
Rata-rata doktor kalau kita jumpa, okay, buat exercise. Exercise this, exercise that. Jadi kenapa? Macam mana exercise tu relate kepada kesihatan buah pinggang yang mungkin bila exercise BP okay semua tu kan. So boleh doktor terangkan lebih Okay, so exercise ni secara am is it makes you feel good. It's an overall wellness. Apa dia buat, dia akan increase your metabolic rate. Okay, masa tu. And okay, bila your metabolic rate increases, your sugar consumption increases. Okay, dalam badan. Your sugar levels will actually come down a little bit. Your penggunaan storage yang kita panggil glycogen, sugar stores, okay, akan naik. Penggunaan fat tissue untuk convert kepada gula bila you buat exercise tu pun akan naik. So you akan lose weight juga. Okay, and then the hormones will be released. Your blood pressure will get balanced out. So dia ada banyak faktor yang bagus bila you buat exercise ni. Indirectly, bila you control semua ni, dia akan actually contribute to your kidney health. Betul. Okay. Doktor, kita nak pergi pada proses renal donation transplant ni. So sebelum pembedahan, apakah pemeriksaan ataupun test yang kita buat kepada penderma dan penerima? Okay, dia ada banyak ujian-ujian yang harus dibuat and bergantung kepada jenis transplant. Kalau kita cakap living related transplant ataupun daripada seseorang donor hidup, okay, donor ada test dia, disiplin pun ada test dia. Dia memerlukan stress test, ECG. Kadang-kadang yang kalau stress test tu ada positif, dia kena buat angiogram. Okay, dia kena buat sugar check up, tengok dia punya fasting sugar, tengok lipid profile, banyak ujian darah, ujian air kencing, dan pada masa yang sama kita akan tengok ujian CT scan untuk tengok anatomy. Anatomy buah pinggang penerima. Okay, ini untuk penerima. Dan untuk penerima pun kita akan buat CT scan, kita akan buat ujian-ujian darah, pastikan darah dia cukup untuk dia melalui pembedahan. Okay, dan kalau dia memang sudah on dialysis, adakah tahap dialysis dia cukup untuk dia melalui pembedahan tu. Kadang-kadang dialysis tak cukup, dia fluid overload atau terlalu banyak air dalam badan. Kita kena buat extra dialysis untuk clearkan air lebih tu, untuk dia membolehkan dia untuk pergi untuk transplant. Ataupun jantung dia terlalu lemah, then kita kena buat beberapa prosedur untuk naikkan kekuatan jantung dia sebelum dia melalui pembedahan tersebut. Of course, salah satu ujian yang paling penting adalah keserasian darah. Cross match kita akan panggil. Okay, dan kita akan tengok adakah dia pernah penerima ni pernah menerima transfusi darah atau pernah pregnant. Adakah benda ni akan menyebabkan mereka ada antibody terhadap buah pinggang yang diderma. Okay. So ini beberapa ujian yang kita buat. Okay, doktor. So macam mana lepas dah buat semua tu, saya pernah dengar yang buah pinggang dah tak match. Walaupun you have done all the necessary tests, but buah pinggang, how could that happen sebenarnya? Okay, dia ada dua jenis. Tak match ni, kalau you kata sebelum operation kita tahu tak match, dia mungkin darah tak sama. Okay, kita panggil ABO incompatible. That means darah ABO grouping ada yang tak sama. Mungkin penerima darah A, penerima darah B. Okay. Boleh tak? Kita dah check kan, doktor? Dah check dan boleh buat transplant. Boleh buat transplant. Kita boleh buat transplant sebegitu. Kita panggil benda ni sebagai ABO incompatible transplant. Dia memerlukan immunosuppression yang berbeza, rejim dia berbeza, dan kita boleh buat dan kita pernah buat banyak. So dia ada risiko dia lah yang sendiri. Itu satu daripada yang tak match yang you katakan tadilah. Tetapi ada satu lagi di mana selepas pembedahan, okay, ada dah buat semua nampak okey sebelum operation, tapi selepas operation dia mengalami apa kita panggil rejection atau ketidakselesaian. Okay, yes, benda ni boleh berlaku and a lot of times is immunological related. Dan kalau ikut imunologi yang kita buat ni adalah imunologi matching yang secara am. Dia bidang imunologi ni banyak bahagian-bahagian atau dia punya testing yang kita tak wujud lagi. So kadang-kadang benda ni mungkin nampak secara am okey semua sama, tapi
bila masukkan tu ada ketidakserasian sebab ada ujian-ujian yang kita tak ada, tak wujud, tak buat. So benda ni berlaku and they can get what you call as rejection lah. I see. Okay. So it sounds scary, tapi no worry sebab kita punya success rate berapa Dr. Vijay? Indonesia. Okay, kat Malaysia ni kalau kat HKL we're talking about 5-year graph survival rate is about 98%. Oh, okay. Very Very good. Itu untuk living related 98%. Kalau yang deceased donor you're talking about 92 to 94%. Wow, more than 90%. Okay. Alright, okay. Alright. So doktor, ada satu mitos ni, Hmm. mungkin saya tengok dalam drama lah aku kan. Dia kata bila dapat penderma organ ni nanti sikapnya pun berubah seperti mana yang tidak ada apa-apa. Doktor pernah dengar ke? Ya. I think kita Tapi tengok. mungkin untuk pengetahuan orang awam di luar sana lah, betul ke tak ke? Okay lah, ini saya rasa kita tengok daripada cerita-cerita lah. You know, most I know mana you dapat. Tuan saya ingat. Tetapi in reality secara jujur tak ada lah. Tak ada. Kita tak nampak sebegitu. I think saya dah buat banyak pembinaan buah pinggang. Setakat ni tak pernah saya nampak macam sudah setakat ni lah. So penonton di luar sana jangan risau berkaitan tu ya. Tak ada. Yeah, so far no. So selepas pembedahan, pesakit boleh jalani hidup seperti biasa, Dr. Vijay? Yes. Bersukai. So apa yang dia biasanya dalam tempoh awal selepas pembedahan tu, kalau dari segi pembedahan kita kata lepas 2 minggu baru boleh start buat exercise semua. Okay. Quite fast. Sebab kita nak luka tu sembuh, otot yang kita buka dalam tu nak sembuh. Tapi dari segi nephrology yang jaga dia punya ubat-ubatan, dari segi rejection, dari segi jangkitan semua, mereka akan pantau for up to 3 months. 3 bulan tu bila ubat semua dah stabil, dah diturunkan ke tahap yang kira selamat untuk dia ambil dos yang kurang, dan dia punya kidney function dah stabil, then yes, you go back to normal lah. Normal. Tapi itu pun kena jaga-jaga. I see. Tak boleh makan sebarangan. Can eat, but you kena cook food. You tak nak dapat penyakitan. Yes. Yeah. So based on my tak berapa update medical knowledge ni Dr. Vijay, so masih ada lagi yang lifelong antibiotik kita kena ambil? Bukan antibiotik, dia on lifelong immunosuppressant. Immunosuppressant dia banyak jenis. Yang paling minimum kita ambil pun steroids lah. I see. But usually kalau dah stabil for many years, dah low dose steroids. Okay. So doktor, untuk yang menderma tu tinggal satu je lagi buah pinggang, macam mana dia nak be positive about it? Okay. So the thing is, orang yang menderma as a living donor kepada orang tersayang. So that itself is one, betul. That itself is one positive thing. So they're doing this, mereka buat ni dengan hasrat yang murni. Okay. Dan bila mereka buat ni, mereka tahu risiko-risiko dia. Macam you kata, penderma ni sebenarnya tak ada masalah pun, tak ada sakit pun. Dia melalui satu pembedahan yang besar yang dia tidak perlu melalui untuk memberi satu buah pinggang kepada yang tersayang. Okay. Selepas pembedahan tu, yes, proses dia sama, dia recovery period dalam 2 minggu dah boleh back to normal sebenarnya. Okay. Kat kementerian kita bagi MC cuti 6 minggu. So they are given time to recover. Okay, untuk sembuh balik. Tetapi apa yang kita bagi tahu, get back to your normal activities, balik beraktiviti biasa, exercise. Kalau sebelum ni jarang exercise, sekarang jaga kesihatan. Ambil peluang ni, jaga kesihatan, sebab satu, you ada satu buah pinggang. You sihat, you ada satu buah pinggang. Take care of this buah pinggang untuk last you for your rest of your life. Kalau you sebelum indah tak indah, sekarang you get involved in being active, bersukan. Betul. Sebenarnya dengar bila doktor sebut living donor ni yang tersayang ni datang sebab nak donate datang sebab dan datang rasa macam you will do anything kalau family member ada yang ada masalah buah pinggang kan, tak kira lah adik-beradik kan, anak sendiri lagi lah kan. So kebanyakan penderma ni kalaulah anak dia yang happen to be buah pinggang tak okey, tapi mak dia masih okey,
adakah sebab buah pinggang mak dia dah little bit elderly lah kita kata kan. Adakah okey nak menerima kepada anak yang masih muda Hmm. ataupun the other way round selalunya anak kepada mak ke macam mana? Okey, dia tak ada masalah sebenarnya. Dia kalau kita buat untuk budak-budak kita ada buat, dan kebanyakannya ibu pun ada, bapa pun ada yang menerima kepada anak dia. Saya pun pernah ada pakcik yang menerima kepada anak buah dia. Okey. So dari segi itu kita tak ada masalah. Dan pernah anak derma kepada parents, ada juga. Okay, so benda ni dari segi itu tak ada masalah. In fact, nak kata dari segi usia, adakah dia menjadi penghalang untuk menderma? Tak saja. Sebab age is just a number. Betul. Kita tengok biological age. Kalau dia 70 tahun, sihat, very good kidney function, no issues. Boleh kalau dia nak ambil. Kita kata semua sebenarnya boleh jadi penderma, tak kisah usia. Yes. Okey, nak berbalik pada rejection tu, Dr. Vijay. So, apa akan jadi selepas tu kalau ada rejection? Okay, dia ada dua jenis rejection, acute and chronic. Acute ni yang biasa kita kata dalam setahun yang pertama lah. Usually nephro yang akan jaga ni, yang kita risau bahagian pembedahan ni will be more of the hyperacute rejection. Okay, hyperacute rejection ni berlaku waktu pembedahan tu terus. Dan yang tu biasanya kita tak boleh selamatkan buah pinggang tu. Yang acute rejection ni boleh. Acute rejection ni kita akan ubah sedikit ubat dan kita akan bagi higher dose steroid. Kita akan buat pulse steroid regime di mana kita bagi high dose steroids untuk control. Dan biasanya dia akan okey. So boleh berfungsi macam biasa. Okay. So manageable lah, maksudnya ada So, dah dia punya dia kena pick up awal lah. Kalau itu sebab selepas pembedahan buah pinggang tu, biasanya kalau kat Hospital Kuala Lumpur, pesakit penerima buah pinggang ni akan balik daripada hospital mungkin hari ke-5 atau hari ke-6 selepas operation. Tetapi dia kena datang balik mungkin seminggu 3 kali. Setiap 2 hari datang cek darah, cek semua, cek air kencing dia okey. Dia akan follow up yang sangat-sangat rapat untuk pick up possibility yang ada acute rejection. So bila doktor mention steroid tadi tu, saya rasa among saya dengan kawan-kawan bila dengar okay, so takut naik badan and the sort of thing. So boleh doktor terangkan sekiranya ada impact daripada taking the steroids? Okay, ada impact dia. Ada setengah orang memang dia akan nampak dia akan bertambah saiz badan dia. Yes, akan nampak saiz badan dia bertambah, dan ada segelintir pesakit yang mungkin akan dapat diabetes juga selepas steroid. So this is one of the complications, but boleh di-manage, boleh dikawal. Tak ada masalah. Yang penting healthy lifestyle lah je. Betul. Okay, so that's okay. Doktor, okay, kita ni macam jump here and there. Tak ada masalah. Lari lah banyak sangat nak tanya. Banyak sangat nak tanya. So tadi doktor urologist. Yes. Lepas tu doktor kadang-kadang sebut nephrologist. So nephrologist untuk buah pinggang, urologi untuk kencing. Yes. Betul. Jadi macam mana dua kepakaran ni bekerjasama dalam proses menjalankan proses ni. Yeah. Okay. So sebenarnya transplant ni dia bukan servis bawah satu individu. Tak ada. Transplant tak boleh wujud macam tu. Transplant berpegang kuat kepada tema kerjasama. And sebagai pakar bedah untuk transplant, saya bergantung kepada pakar nefrologi saya. Sama dia bergantung pada saya bergantung pada dia. So kita work as a team, di mana dari segi identifikasi pesakit dan workup pesakit semua, kebanyakan pakar nefro akan buat. Dia akan buat counselling semua dari segi untuk explain dan apa proses dia semua. Dan bila semua dah ready, biasanya pakar bedah baru kita akan masuk dan jumpa dan counsel pasal proses pembedahan tu. Okay. Dan selepas waktu pembedahan tu, kita berdua akan jaga pesakit tu, dan habis semua dah settle, dah okay, patient dah balik, semua okay, dan long term follow up, nephrology akan follow up. Tetapi kalau ada masalah berkaitan dengan buah pinggang tu selepas dah lama, tiba-tiba ada problem sumbat ke apa ke, mereka akan panggil kita balik. Dari segi prosedur,
Penerima hidup dengan yang dah meninggal dunia ada beza tak? So ada beza dia. Yang penerima hidup elektif, pembedahan elektif. So kita boleh terkawal, saya kata okey, setiap hari Selasa kita buat. Sekarang Selasa yang dibuat, kita buat. So plan kita masukkan, ada masa untuk buat workup semua. So tak ada masalah. Dari segi pembedahan dia pun okey, ada 2 tim pembedahan, di mana satu tim akan buat pembedahan untuk penerima, nak bawa buah pinggan tu keluar. Dan tim saya untuk memasukkan buah pinggan, kita akan sediakan penerima, dan bila buah pinggan tu dah keluar, kita akan masukkan balik satu persatu, kita akan jahit balik, sambung balik. So yang tu kontrol, kita tahu. Tapi untuk yang penerima yang sudah meninggal dunia tu, yang tu boleh berlaku pada bila-bila masa. Itu yang menjadi tidak tentulah. Sebab kita tak tahu dia tak nak tahu. meninggal, Yeah. kan? And benda ni berlaku, penerima kita ni all over the country, all over satu Malaysia, Sabah ke, Sarawak ke, Kelantan ke, Johor ke, Perlis ke, Penang ke, semua ada. Kadang-kadang ada 2 atau 3 sehari. So kalau benda macam tu berlaku, kecoh lah, sebab tim untuk pergi dan ambil buah pinggan daripada penerima meninggal tu kena bergerak lah. So kadang-kadang lewat malam, dan awal pagi buah pinggan tu sampai balik, kita kena masukkan. So untuk si penerima ni lagi stres, sebab memang stres, sebab tiba-tiba dia akan dapat panggilan, ada potential buah pinggan untuk you kena datang. So bayangkan kalau pesakit ni daripada Limbang dekat Sarawak, nak datang ke sini susah untuk mereka. So kesian juga untuk yang daripada Borneo ni datang ke Semenanjung untuk buat ni, dia ambil masa yang lama untuk sampai, dan kadang-kadang sampai tak dapat, sebab kita always ada backup. Kalau dia ada problem, kita kena ambil yang lagi seorang. So benda ni berulang. Okay. Junior doctors, tolonglah. Boleh masuk tim kan? Memang you're welcome. Doktor, saya nak tanya, saya ni banyak sangat tengok drama mungkin kan. Hari ni saya nak verify apa yang saya tengok ni. So I pernah tengok ada satu cerita ni yang kira bila berlaku kematian, lepas tu dia buat benda, so dia buat cepat bawa ni the organ tu dalam box tu kan. Okay, buat cepat. So adakah macam ada tempoh untuk organ ni buah pinggan tu untuk tahan, untuk tahan, ataupun I tak tahulah, I've never seen one. Okay, untuk buah pinggan, kalau ikut textbook, they say 24 hours lah. Boleh. Okay. Lagi awal you buat pemindahan tu, lagi cepat fungsi dia kembali. Lagi lewat you buat pemindahan buah pinggan tu, lagi lewat fungsi buah pinggan tu kembali. Okey, itu satu. Kedua, sekarang ada beberapa teknologi yang kat Kementerian Kesihatan tengah cuba nak belilah, di mana kita panggil perfusion machine. Okey, bila ada perfusion machine ni, kita boleh letakkan buah pinggan tu sambung kepada mesin tu, dia ada cecair dia, dia punya fluid tu, dia akan keep the flow running in the machine, supaya buah pinggan ni boleh tahan lebih lama daripada 24 jam. It can go up to 48, 72 hours. So you jahit ke macam mana tu, like when you masuk sambung mesin is just tubes ni, tak ada masalah. Itu sekejap je, tak ada masalah. quite interesting. So that one helps out lah. Katakan tiba-tiba surgeon tak ada, okay, so then say okay lah, tak apalah, kita sambung kepada mesin je, ataupun dia datang daripada Sabah, buah pinggan daripada Sabah, kena tunggu flight tak ada, musim raya ke pesta keamanan, tak ada flight. So then you sambung kepada mesin tu, it will last longer. Can do same setting, Dr. Vijay? Terus from donor to the receiver? Boleh. I think baru-baru ni dekat Hospital Selayar dia buat macam tu. Ada satu kes di mana penerima kat Hospital Selayar, salah seorang penerima tu kat Hospital Selayar, so terus. I see. Berapa lama, Dr. Vijay, kalau mungkin you separate kan, nak ambil daripada penderma, and then satu lagi berapa lama untuk you ke reservis lah? Okay, so penerima ni, kalau okay lah, simple, yang senang dalam kawalan kita, kalau kita buat living related transplant lah, penerima hidup. Untuk bak penerima ni, proses dia mungkin dalam 2,5 jam, 3 jam dah buah pinggang nak keluar dah. Untuk masukkan buah pinggang dan habis tutup semua, mungkin dalam 3 jam. Lebih kurang lah. Lebih kurang. So pernah kita buat 2 dalam sehari, tak ada masalah, boleh. I see. Boleh. Okay. 2 pasangan dalam sehari.
Okay, bercakap pasal kepakaran dalam bidang ni kan doktor, these past few days saya nampak banyak lah all these TikTok video untuk hantar medical student ke negara sekian. Betul. Jadi dalam Malaysia sendiri lah, berapa ramai sebenarnya yang kita ada tim pemindahan buah pinggang ni? Okey, tim pemindahan buah pinggang ni kalau ikut dalam kerajaan ada 3. Tiga saja. Tiga Oh. tempat, 3 tim. Iaitu Hospital Kuala Lumpur, Okay. Hospital Selayang dan Hospital Universiti Melaya. So semuanya di Selangor. Memang. What about other region? Tak ada. Sebab pakar bedah transplant buah pinggang yang masih giat melakukannya hanya ada mungkin 5 atau 6 orang saja. For the whole country. For the whole country yang masih giat melakukan. Oh, okay. So memang tak ramai lah. Kan? Betul. Agak. So dalam Spesies yang terancam. sebab saya dengar ramai yang ambil medical semua tu, tapi bila come to specialisation, certain bidang tu memang saya dengar sangat-sangat kurang lah. Ya, betul. Okay. So saya rasa I have one question tak ingat. But it's okay, up to you. I tak ada question dah saya rasa, tapi nak bagi Dr. Vijay bagi kesedaran ataupun mesej utama lah kepada masyarakat tentang renal donation ni. Okey. Dari segi apa yang kita boleh cuba menyemai lah dalam masyarakat kita. Pendermaan organ adalah sesuatu yang sangat murni. Masyarakat Malaysia kalau ikut sekarang 53,000 pesakit yang masih on dialysis sekarang. 53,000 on dialysis sekarang. Itu daripada data 2023. Setiap tahun ada peningkatan lebih kurang 10,000 pesakit baru setiap tahun. So Tak kira umur. tak kira umur. So dijangkakan by 2040 akan ada lebih 100,000 orang Dalam 15 tahun lagi. dalam 15 tahun. Yes, 15 tahun, correct. 100,000 orang yang akan memerlukan dialisis dan memerlukan pemindahan buah pinggang. So macam mana doktor boleh predict peningkatan yang terlalu macam kita panggil exponential. So kalau you tengok sekarang data yang sedia ada, kes baru dialisis setiap tahun ada 10,000. Apa menyebabkan terlalu jam sangat? Malaysia nombor 1 diabetes di Asia Tenggara. Darah tinggi tak jauh, obesity paling tinggi juga. Semua ni yang So bila tiga ni yang contribute. dia memang akan menaikkan risiko untuk kegagalan buah pinggang. So kita dah bukan food happy land lagi lah kan. Kita masih food happy land masalahnya. Ya, tapi tak boleh nak jadi. So Tapi doktor tak dapat nak elak doktor. Saya It's always not good. Yes. Tapi saya beza lah sebab saya pernah tinggal di luar negara. Jadi saya tak ada masalah kenaikan berat badan masa saya di luar negara. kira kenapa? Sebab number one, saya banyak masak sendiri. Yes, betul. Number two, kalau saya nak keluar berjalan, dia tak panas. Betul. Okay. Nombor 3, saya banyak ni. So nombor 3 adalah sebab saya tinggal di negara yang bukan Muslim country. Jadi sangat limited choice untuk saya makan dekat luar and so on. Dan saya cuba amalkan benda ni sejak saya duduk dekat Malaysia. Tapi masalah saya adalah saya lemah iman bila saya tengok kek. Tapi saya bukan suka makan kek. Cuma bila you duduk dekat management post semua ni, segala workshop semua menyediakan makan yang sedap-sedap. Jadi macam lebih kepada lifestyle dan culture. So betul. So balik kepada Malaysia kat sini, satu taman perumahan ada berapa kedai mamak? Bukan 24 jam. Ya. Balik kepada tu. Simple. So teringin malam kerja, alamak, ngantuk teringin nak keluar sekejap lah.
mengantuk sangat. Keluar minum, bukan sekadar minum kopi O ke apa, dia tarik satu. Bukannya kurang manis. Okey. So, okey lah, datang World Cup. World Cup, jumpalah kawan-kawan dekat kedai mamak pukul 10 malam, pukul 12 Sedap malam. pula tu. Makan satu roti canai. Mula dengan satu roti, sedap lah. Satu, mai makan tambah lagi satu. Okey. Benda ni berulang. Macam kata lifestyle. Okey. Kat sini sebab panas kita tak nak keluar, tak nak exercise. Panas lah, gelak nanti, tak boleh. Tapi padahal this is a good, that's why exercise, you go sweat. So a lot of things berkaitan dengan lifestyle kita. So kalau kita tak jaga, then kita akan lebih cenderung untuk mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan obesity, kencing manis ni yang saya cakap tadi, dengan kegagalan buah pinggang. So balik kepada masyarakat kita. Satu, you tak nak jadi sebahagian daripada statistik tu. Okay? Kena ambil perhatian dan elakkan. Buatlah apa yang patut. Kalau exercise, jaga makan. Janganlah selalu pergi mamak. Kurangkan benda tu. Okay, makanan kita sedap. You know, memang kita suka. Tetapi kita kena betul-betul jaga diri kita. Sebab tak ada orang jaga kita. Betul. Kalau kita nak harapkan hospital kerajaan, klinik kerajaan saja, susah. Alright? Nak harapkan ubat pun janganlah. Nanti bawa balik satu beg ubat setiap hari, setiap bulan pergi follow up, bawa satu beg besar ni. So, balik kepada pendermaan. Okay, proses pendermaan ni sebenarnya tidak menakutkan. Okay, kalau anda ingin menjadi penderma, macam saya kata tadi, nak berikrar senang. Buka My Sejahtera, ada bahagian dia untuk menjadi penderma, isikan you punya details. Dan selepas isi yang penting, yang ni penting, bagi tahu family members. Bagi tahu isteri ke, suami ke, mak bapak ke, okay, siapa-siapa penjaga ke, bagi tahu yang saya dah berikrar untuk menjadi penderma. Jikalau sesuatu yang tidak diingini berlaku kat saya, tolonglah hormati ikrar saya. Okay, doktor. Satu lagi question. Saya suka maknanya macam all the statistik semua tu menyebabkan. Tapi saya nak tahu dari sudut kementerian ke ataupun tu, macam mana nak mendidik daripada anak-anak kecil ni menjadi penderma. Okay, prevention tadi kita dah sedia maklum lah kan. Betul. Tapi nak jadi penderma, sebab kalau dia orang macam they grow with it, dia akan macam lagi senang untuk bukannya macam alamak takutlah nak ni, you know. Okay. Benda ni kita dah bawa dulu kepada Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan. Dan I think kalau tak silap saya, ada satu modul mereka cuba masukkan ke sekolah menengah. Sekarang kita tengah cuba push melalui society kita, Malaysian Society of Transplantation, untuk push it to the primary schools. Okay, universiti dah masuk. I think universiti ada satu program di mana Universiti Malaya dengan UiTM. Dia ada pakar-pakar nefrologi daripada sana, dibantu oleh beberapa orang lain. Mereka telah mulakan satu program dipanggil Odyssey, dan dia cuba untuk meningkatkan education awareness amongst the university students. Dan mereka bawa something similar to the sekolah menengah. I think last I dengar Kementerian Pendidikan bersetuju, tapi saya tak tahu jadi ke tak. Tapi at the same time kita tengah cuba push untuk dia masuk ke sekolah rendah. Mula lagi awal. Mula lagi awal. Maknanya kalau impact tu tak apa, sebab yang penting kena buat. Ya, betul. Kan? Betul. Saya rasa tu point yang sangat penting lah. Sebab saya rasa yang paling penting is education, awareness. Semua pilihan di tangan kita. Betul. Kadang orang kita ni susah sikit sebab nak invest sikit untuk kesihatan tu susah. Tapi bila nak beli overclaim produk, supplement yang boleh lagi merosakkan buah pinggang tu. Yang tu saya kena hati-hati sikit lah. Okay, terima kasih Dr. Vijayan. Banyak kita belajar tentang proses renal donation kan. Kadang-kadang emosi cabaran. So untuk
orang luar di sana, jangan takut untuk jadi penderma buah pinggang sebab ianya satu usaha yang murni dan kita boleh kata ia macam jadi peluang kedua untuk hidup untuk sesetengah pesakit insyaAllah. Okey, Kak Wina, Ya, saya pun nak cakap, nak ucapkan terima kasih Dr. VJ. Sesuatu yang sebenarnya memang agak scary lah, to be honest. Tapi bila saya dengar and our listening to this, memang saya rasa macam tiba-tiba saya terfikir, before kita meninggal, ada benda yang kita boleh keep on sedekah. So organ adalah sesuatu yang kita boleh bersedekah supaya dia hidup orang tu bahagia, berpanjangan sampailah kita di life after that lah kan. Okay, insyaAllah. So thank you so much itulah pada semua penonton juga. Ya, semua penonton, saya rasa itu saja untuk podcast Doktor Cakap hari ini. Teruskan bersama kami untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang topik kesihatan yang dekat dengan kehidupan kita. Okey, sebelum tu Dr. Vijayan, so kalau ada orang luar yang nak mendapatkan konsultasi ataupun nak tahu lebih lanjut, boleh dapatkan khidmat daripada Dr. Vijayan di mana? Okay. Ada social media ke? Social media saya ada tapi saya pun tak ingat apa dia. Selalu doktor tak Saya ni macam tak update sangat lah. Tapi sebab saya pun baru keluar kuda private. So saya sebenarnya ada dekat Columbia Setapak sebagai pakar urologi. Tapi kalau nak bincang pasal transplantasi buah pinggang, tak ada masalah, boleh datang jumpa saya. Dan saya berharap anda semua dapat sesuatu hari ini. Info yang membantu. Okey, akhir sekali, jaga diri. Ada tanya Doktor Cakap.